Lebaran Raya dan jom saya pergi belayar bersama saya. Hai semua, selamat datang ke channel saya. Tadi pagi menyapa mesa bersama saya kita berbicara. Selamat datang ke channel saya. Jangan lupa klik subscribe ya. yang kita orang buat baru. Yang ni bahan-bahan yang kita orang pakai, yang saya beli waktu tu dalam TikTok. Ni semua TikTok. Ni TikTok. Ni TikTok. Dalam ni ada lagi coklat. Tu je semua bahan dia. Tapi dalam ni banyak lagi. Ikan pecik, tadi sup, ayam berempah, kuih dan air, nasi. Hari ni first day saya terawih. Saya terawih dekat kawasan Hacin. 3 orang. Itu masa saya. Okay, terawih. Dia dekat 125. Dia 126. Sampai dah. Jom sekejap. Terawih. Ada ni. Lelaki je. Oh ya. Okay, sekarang kita dah selesai terawih. Sekarang kita dah balik terawih. Ke strawberry matcha. Kau dah ready ke? Tiba. Yang ni strawberry matcha. Jangan ingat baju raya je ada strawberry matcha. Untuk tahun 2026 kita ada biskut strawberry matcha yang saya buat. And yang ni strawberry. So jadi kita akan letak matcha dekat atas topping dia. Okay? So korang kena tengok. Kita dah balik terawih. Hari ni dah hari keempat saya pergi terawih. Lepas tu kan, pak saudara saya dia tertinggal anak kunci dekat masjid. Guys, welcome back to my channel. Saya tak buat video tau sebab video vlog raya saya, vlog Ramadan saya tak banyak video sebab saya tak pergi mana-mana sangat. Saya just pergi terawih, buat biskut raya. Lepas tu saya tak pergi bazar. Saya tak pergi lagi bazar sebab saya puasa ni. Kemungkinan saya akan boxing barang-barang raya saya dan saya akan masuk kat vlog Ramadan. Korang kena tunggu, stay tune vlog raya. Tapi vlog raya saya tahun ni dia macam tak semeriah dulu saya rasa. Tak ada merah sangat. Aku rasa lepas sama je. Semua tahun ni kurang lagi. Vlog tahun ni memang agak bosan sikit. Mungkin kemungkinan tahun depan
depan ada perbezaan sedikit sebab tahun depan saya dah kerja. Sekarang korang dah dengar azan, dah isyak. Kita orang nak pergi tarawih. Hari ni day kelima saya pergi. Saya rasa lah, saya pun tak sure. Bukan nak menunjuk tapi sebab saya tak ada vlog. Sikit je lah, bye. Korang kita ramai. Okay, sekarang nak balik tarawih. Kita orang tengah susun klepek. Tapi saya tak record. Ni yang saya dah settle. Malas nak pakai tudung. Saya masuk solat, lepas tu saya terus buat video macam tu. So, apa kerja lain? Hari ni dia baru sampai. Iaitu saya beli apa tu namanya? Aku beli apa ni? Masker. Saya cari barang kek. Orang kena ikut. Round kedua kita pergi cari barang kek. Okay? Orang kena ikut. Okay? Minggu-minggu daripada awal raya, awal puasa kita orang dah pasal lebu raya. Tiba ambil ubat terus. Salahnya awal lagi. Okay, bye. Nanti kena copyright. Lampu buku kita. Okay, tu je. Kita orang dah lambat. Penat aku lari. Tak nampak kan? Penat lah. Buat apa sangat? Habis, bye-bye. Usah apa ni? Tak dah. Aku tak nampak sangat kan? Kau nak kena boleh gondok. Sebenarnya kena duduk pasal kalau nampak. Habis. Sebenarnya saya dah ikut channel macam ni. Saya dah beli ni macam. Kaca-kaca baju. So ini belakang dia. Belakang dia sini dan dalam dia saya dah buka dah. Macam tu dah. Okay dah, bye. Hari ni saya nak pergi cari barang untuk biskut raya kita. Terus sekarang kita orang bawa balik sekolah sebenarnya. Kita orang balik terus tukar baju and kita orang terus pergi ke cari barang untuk biskut raya. Biskut raya kita dah habis. So kita kuatkan round kedua cari biskut, barang biskut. So itu saja. Cantiknya kena aku dah video. Tahu tak? Aku baik. Saya cakap barang saya sampai last tu. Ini day yang berapa dah? Saya tak tahu lah puasa hari ke berapa dah. Berapa dah ni? Tak sempat, saya tak pergi bazar. Saya pergi bazar esok kot. Kalau saya rajin. Saya pergi esok kot sebab saya tak pergi bazar lagi. Saya malas nak tunjuk. Saya tunjuk macam ni je. Hari ni kita nak buat video. Kau abaikan suara orang lain. Dia tengah berborak pasal mesin rosak. Bukan mesin rosak, mesin tak tahu lah lantak ni.
So sekarang ni saya baru balik daripada beli barang untuk buat biskut. Sepanjang video ni saya tak buat video bercakap lagi, and ini adalah video untuk saya bercakap. Kalau mesti bosan kan kalau saya tak bercakap. Kena tunjuk ni bracelet saya warna biru. Saya tekas. Dah jauh kau dapat lah bracelet saya. So ini adalah barang yang round ketiga untuk kita buat biskut raya. Alhamdulillah biskut raya kita laku. So malam ni kita nak buat biskut raya lagi untuk last biskut lah kan. So kita ada beli barang-barang yang saya beli kejap je. Jadi kita nak pergi bazar. Dan ni kita ada bekas dalam 50 bekas. Ada coklat, white coklat juga. Kita dah beli cup sebab cup kita dah habis. Ni kita ambil corak lain. Saya ambil dah corak yang mana yang ada dekat kedai tu. Dan kejap lagi korang akan ikut saya pergi bazar. Sebab saya tak, sepanjang saya puasa ni saya tak pergi bazar lagi kerana saya malas. Saya memang malas nak pergi berjalan, nak bergerak, saya malas. So saya dah sampai. And kalau sini saja dengan kita korang akan ikut saya pergi bazar. Bye. Saya bilang apa saya karena tak ada tujuan sekarang ni. Barang. Dan ni kita ada kokoyaki, laksa, air, etok, kentang dan bukan maghrib dah sekarang. Tapi azan tu azan kat lain saya rasa. Ini adalah batch terakhir untuk biskut raya. Saya dah tak buat, tak open dah biskut raya. So ini adalah preset Oreo. Dan sekarang kita dah settle untuk Oreo. Sekejap lagi kita orang akan makan laksa. So kita orang lapar. Tak ada raya. Cuma saya beli tu kan. Lepas tu tadi saya beli ini. Buka ini abang yang macam time balik barang tu. So barang tu saya tak guna lah. Nak pakai tidur. So saya beli warna tidur. Tapi saya rasa tudung tu saya akan jual. Saya akan jual ataupun saya simpan untuk tahun akan datang pula bila saya pakai warna tidur. Cumanya aku mau perasan yang tahun lepas aku dah pakai biru tau. Tahun ni pula dia macam adik-beradik biru juga. Tahun depan pula takkan nak pakai tidur pula. Takkanlah straight di sepanjang 3 tahun ni aku pakai warna biru. Tahun akan datang. Okay. Nanti korang tengok kan, nanti raya tahun ni saya buat kening. Tahun lepas korang tengok aku tak ada kening sebab aku tak nak buat kening. Tahun ni saya buat kening lagi. Itu beg raya saya. Saya ada baju, saya ada beg satu je. Itu pun beg arwah saya warna hitam. Tapi yang satu saya suka sebab dia punya beg tu keras. Saya tak suka warna apa. Dah masa tu korang tengok ni hitam. Tapi saya tak nak tunjuk. Saya tak malu kalau saya tengok. Ini sebab raya yang kedua yang aku dapat. Tak adalah, okey lah wah. Tak adalah kecil kan. Memang korang kena abaikan je dengan saya. Saya selalu cakap, kalau buat video saya cakap korang abaikan je saya. Warna krim tau. Tapi warna krim habis. So saya beli je lah warna brown. Macam mana dia buat raya tu? Tali satu, ini tali dua. Okay, saya nak cakap yang ada eyebrow gel. Ni kat sini ada eyebrow gel. So dia ada dua. Kita cari barang raya dan jom saya. Teman saya di Tihang. Ramai gila orang ni. Ramai aku. Parah dah sampai ramai dah. Ya sudah lah. Saya tak tahu kat mana saya berikut juga. Sekarang saya dah jumpa. Tadi saya tak tunjuk pun. Saya hilang. Ha? Aku tak. Orang tu Sing.
Apa panggil tu? Gnocchi. Banyak ni sampai 3. Boleh buat masak juga. Sedap lah makan benda Ni satu. Ramai gila. Entah ada kuah tu. Sekarang kita dah siap beli barang dapur. Tak tadi aku cakap aku sesat. Ya, aku sesat. Sesat tu memang aku macam cuak gila. Mula macam kecil kan. Lama-lama tu dia macam cuak. Dia macam mana kakak aku, mana abang aku. Aku rasa macam tadi aku dah nak terkeluar. Aku dah nak keluar daripada kedai macam daripada mall ni. Daripada pasar raya ni aku nak keluar dah. Sebab apa nak keluar? Sebab aku tak tahu nak pergi mana. Kalau dekat tu jumpa, takut abang aku dah bayar semua aku pun. Dan saya pun jumpa diorang. Dah siap dah tabaran kat rumah kita orang nak mulai pula pergi iftar. Dia macam nak iftar. Buka puasa dekat luar dengan family. Okay, bye. Sekarang kita orang tak ada parking sebenarnya. So, abang saya duduk atas kereta. And kita dah maghrib dah, so kita orang lama baik. Sikit. Punya lah besar kak. Aku tak nampak. Settle and kita orang nak balik. Dah esok puasa tu. Esok puasa tu raya. Kalau puasa lagi. Kalau raya, esok raya. Masak ramen. Saya jarang tak masak ramen pink. Sekejap. Kita letak sosis, letak gnocchi sini. So, jom. Dah siap ramen kita. Okay. Masa tu saya pernah try yang kakak saya punya ramen pink. Tapi saya try sikit je. Tapi dia punya masa tu dah bekak. Saya tak tahu dah dia pedas ke tak. Tapi orang kata tak pedas. So, tu je.